saya yakin kita semua tahu, kita semua baca dan kita semua dengar. Titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan. Hari ini titah yang dikeluarkan ini bukan titah yang pertama. Titah yang menggambarkan kekecewaan, kehampaan baginda. Bahkan dilaporkan daripada portal berita bernama titah Tuanku Sultan Selangor yang mengatakan beta muak dengan apa yang berlaku di negeri Selangor. Isu sampah kotornya negeri Selangor ini, gagalnya mengurus sisa pepejal dengan baik oleh negeri Selangor ini ditegur oleh Sultan. Isu hari ini saya nak sebut dengan penuh berakhlak, isu khinzir serta kandang. Isu infrastruktur, isu banjir dan seluruhnya. Saya bukan nak mempergunakan nama Sultan, tapi tuan-tuan tahulah apabila Sultan sendiri terpaksa menyebut secara terbuka untuk meminta kerajaan negeri Selangor ini selesaikan segera, maka maknanya apa? Kalaulah kerajaan ini bukan kerajaan yang buruk, kerajaan yang gagal, apa lagi yang kita nak berikan nama kepada kerajaan ini?